Cuba kita imagine sejenak, seorang pemimpin politik yang berkata secara terbuka bahawa kerusi sesebuah Dewan Undangan Negeri DUN bukan untuk dirampas semula, tetapi sememangnya milik mereka. Itulah kenyataan daripada Muhammad Shafie Apdal, Presiden Parti Warisan, yang baru-baru ini mengumumkan tekad parti beliau untuk mempertahankan kerusi DUN Kunak dalam pilihan raya negeri akan datang. Tetapi di sebalik kenyataan itu, terdapat lapisan isu politik negara, loyaliti pengundi dan realiti perubahan parti yang mungkin membuat anda tertanya-tanya, apakah yang sebenar berlaku di Kunak dan mengapa momen ini penting bagi Sabah dan Malaysia secara keseluruhan. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Warisan Azam kekalkan kerusi Kunak, Shafie Apdal. Itulah berita kita pada kali ini, yang mana artikel asal adalah berdasarkan laporan yang dipetik daripada portal Jesselton Times. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal hari ini menegaskan bahawa kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Kunak adalah milik warisan dan parti itu berazam untuk mempertahankannya pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang akan datang. Berucap selepas program bersama rakyat di Kunak, beliau menyebut bahawa tiada istilah merampas semula kerusi tersebut kerana, menurut beliau, kemenangan warisan pada PRN lalu menunjukkan kerusi itu sudah berada di tangan mereka. Beliau menegaskan bahawa selain pengalaman, calon yang bakal diketengahkan mesti dikenali bukan hanya di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat nasional dan mesti mempunyai keberanian untuk bersuara bagi rakyat Sabah. Dalam majlis itu, lebih 2,000 ahli UMNO bersama bekas Ketua Bahagian Lahad Datu mengisytiharkan penyertaan mereka ke dalam warisan, satu langkah yang menurut Shafie akan memperkukuh jentera parti di kawasan Kunak. Beliau yakin semangat dan sokongan rakyat Kunak masih utuh dan warisan akan terus membela suara dan keperluan penduduk di kawasan itu. Lebih daripada itu, Muhammad Shafie menyatakan bahawa warisan masih mempunyai sokongan daripada masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus, KDMR, satu kelompok minoriti yang dianggap penting di pedalaman Sabah. Keyakinan itu diambil berdasarkan rekod warisan sepanjang pemerintahan negeri, meskipun hanya selama kira-kira 22 bulan. Di samping itu, beliau turut menyebut bahawa calon warisan akan ditumpukan kepada mereka yang setia kepada perjuangan parti dan bukan semata mengejar imbuhan atau kedudukan. Semasa beliau menjadi Ketua Menteri dahulu, beliau menyebut bahawa lebih 2,000 geran tanah telah diserahkan kepada penduduk kampung di kawasan Keningau. Satu contoh bagaimana warisan cuba menunjukkan komitmen terhadap kawasan luar bandar. Semua ini mencerminkan bahawa warisan bukan hanya mahu menang kerusi tetapi mahu menegakkan hak dan suara rakyat Sabah secara lebih luas. Situasi di Kunak juga menarik kerana kerusi itu pernah dimenangi oleh warisan melalui Norazlinah Arif pada PRN lalu, namun beliau kemudian meninggalkan parti yang menyebabkan warisan mahu menegaskan bahawa di mata mereka kerusi tersebut milik kita dahulu dan kini mahu memastikan ia kekal bersama mereka. Penyertaan besar ahli baharu daripada UMNO ke warisan di kawasan itu juga menunjukkan dinamik politik yang berubah dari perpindahan sokongan kepada satu usaha membina kembali jentera akar umbi serta kesetiaan parti. Kesemua ini berlaku dalam konteks pilihan raya negeri yang semakin hampir, di mana warisan pernah menyatakan bahawa mereka mahu bertanding secara solo di 73 kerusi DUN dan bahawa tidak mustahil untuk mereka meraih majoriti. Proses pemilihan calon dan kekuatan jentera di akar umbi menjadi kunci. Di Kunak, selain faktor calon yang dikenali dan berpengalaman, sokongan pengundi muda yang membentuk lebih 40% pengundi menurut Shafie menjadi perhatian utama, terutama dalam isu-isu seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan dan kemudahan asas. Dengan semua ini, warisan jelas memberi isyarat bahawa mereka bukan sekadar mahu mempertahankan kerusi, tetapi juga mahu menegaskan bahawa perjuangan mereka di Sabah adalah tentang penyatuan suara rakyat, pembangunan luar bandar, serta memperkukuh identiti dan hak negeri Sabah. Setelah merangkumkan fakta, berikut adalah analisis dan persoalan yang boleh diketengahkan dalam bentuk yang lebih akademik dan reflektif untuk renungan kita bersama tanpa mengkritik secara langsung mana-mana pihak
tetapi membuka ruang untuk perbincangan mendalam. Pertama, dari segi sejarah politik Sabah, kerusi-kerusi seperti Kunak mencerminkan perubahan aliran pertukaran sokongan parti dan identiti politik tempatan. Sebagai contoh, sejak kemunculan Warisan sebagai sebuah entiti politik Sabah yang aktif sejak 2016, parti ini telah mencuba untuk memposisikan diri sebagai parti orang Sabah yang lebih berorientasi kepada hak negeri, pembangunan luar bandar dan kaum minoriti. Namun keberadaan pihak lawan dan faktor lompat parti seperti kes Norazlina Arif yang meninggalkan Warisan selepas menang kerusi tersebut menunjukkan bahawa kemenangan pilihan raya di Sabah bukan hanya bergantung kepada parti tetapi juga pada individu, jaringan lokal dan hubungan kaum serta jentera parti. Kedua, soal kerusi kita dahulu yang disebut oleh Syafi mengundang persoalan. Apakah sesebuah parti boleh benar-benar menganggap kerusi sebagai miliknya secara abadi? Di sistem demokrasi berasaskan kerusi perwakilan, kemenangan parti pada satu masa tidak secara automatik menjadikannya hak kekal. Pengundi boleh memilih, sokongan boleh berubah. Oleh itu, apabila Warisan menyatakan kerusi Kunak adalah kerusi kita dahulu, ia juga boleh dilihat sebagai satu strategi retorik untuk menekankan kepunyaan parti dan mobilisasi sokongan pengundi. Satu strategi yang sering digunakan dalam politik pilihan raya. Ketiga, sokongan daripada komuniti KDMR yang disebut oleh Syafi menimbulkan satu dimensi penting, politik etnik atau kaum di Sabah. Walaupun Warisan menegaskan ia multiras dan mahu mewakili semua kaum, realitinya ialah sokongan kaum minoriti kadangkala menjadi penentu kemenangan di kerusi-kerusi luar bandar atau pedalaman. Oleh itu, apabila Warisan menyampaikan bahawa mereka diterima di kalangan KDMR dan menampilkan contoh kawasan seperti Liawan, Melalap, Limbahau, Penampang dan Kimanis sebagai bukti, ia menggambarkan bahawa parti tersebut berusaha memperluas sokongan lintas kaum dan bukan hanya fokus pada satu kawasan asalnya, pantai timur Sabah sahaja. Keempat, dari sudut jentera politik dan loyaliti, fakta bahawa lebih 2,000 ahli UMNO serta bekas ketua bahagian Lahad Datu menyertai Warisan di Kunak adalah isyarat bahawa parti tempatan sedang menarik sokongan daripada Parti Nasional atau bahagian tempatan yang kuat dahulu. Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana jenama parti dan jenama individu bersaing di peringkat tempatan. Adakah ahli dan pengundi memilih kerana parti atau kerana individu? Adakah penyertaan besar ini bermaksud ahli UMNO tidak lagi melihat UMNO sebagai parti yang boleh menang di Sabah, atau bermakna mereka melihat Warisan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan realiti Sabah? Persoalan ini boleh dijadikan bahan perbincangan yang menarik untuk audiens YouTube. Kelima, apabila Syafi menekankan bahawa calon mesti berani bersuara dan kenali di peringkat nasional, ini menimbulkan persoalan sejauh mana calon pilihan raya negeri perlu mempunyai profil nasional versus akar umbi. Dalam sistem pilihan raya negeri, keakraban dengan rakyat kawasan, jaringan tempatan dan kehadiran di akar umbi tetap penting. Namun apabila calon diharap mempunyai pengaruh atau reputasi di peringkat nasional, ini mungkin mencerminkan perubahan dalam strategi Parti Sabah yang mahu calon mereka diiktiraf secara lebih luas, mungkin untuk meningkatkan kredibiliti atau media visibility. Apakah ini memberi kelebihan atau menghakis elemen wakil rakyat tempatan yang cukup dikenali oleh pengundi? Akhir sekali, semua ini berlaku dalam konteks pilihan raya negeri yang kian hampir, khususnya pilihan raya negeri Sabah ke-17, di mana terdapat 73 kerusi DUN yang akan dipertandingkan. Strategi Warisan untuk mempertahankan kerusi seperti Kunak bukan hanya soal satu kerusi semata-mata, tetapi juga berkait dengan gambaran keseluruhan kedudukan mereka di Sabah, sama ada mereka mampu mengukuhkan kedudukan mereka sebagai salah satu kuasa utama politik negeri atau tidak. Ini membuka ruang untuk persoalan. Bagaimana kerusi-kerusi kecil seperti Kunak boleh menjadi penentu faktor kemenangan lebih besar? Apakah jentera politik di kawasan luar bandar akan menjadi penentu dalam era pengundi muda dan perubahan demografi? Juga, bagaimana faktor pengaruh nasional dan tempatan bergabung atau bertembung dalam pilihan raya negeri? Terima kasih kerana mengikuti pembentangan yang agak panjang ini.
Namun harapnya ia membuka mata anda terhadap dimensi yang lebih dalam di sebalik kenyataan warisan azam kekalkan kerusi kunak. Sekarang kami pinjam ruang ini untuk mengajak anda. Apakah menurut anda strategi warisan ini akan berhasil? Apakah pengundi di Kunak masih akan menyokong parti yang pernah memenangi kerusi tetapi kemudian kehilangan wakilnya ke pihak lain? Dan sejauh manakah calon yang diiktiraf di peringkat nasional berbanding calon akar umbi sebenar menjadi faktor penentu? Tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas kandungan seterusnya yang membincangkan realiti politik negeri serta pilihan raya di Malaysia. Sekian, jumpa lagi dalam video seterusnya.